Salam guys, inilah dia yang baru dilancarkan hari ini guys, yang dinanti-nantikan Moda Sporter S SK2. Jadi ada 10 perkara yang ditambah baik guys, tapi 5 yang ketara. So nanti kejap lagi aku akan detailkan apa yang ditambah baik Moda Sporter S SK2. Macam apa ni, bunyi-bunyi alat kosmetik lah pula kan. Korang tengok sporty kan, dengan color, kombinasi color dia dengan stripe dia memang ganas, memang nampak sporty. Dan untuk pengetahuan korang, harga yang ditawarkan cukup tak masuk akal guys. Kalau sebelum ni harga dia korang tahu berapa, dan hari ni dia dilancarkan pada harga RM17,998. Korang nak tahu, maknanya dia naik RM110 je dengan harga sebelum ni. Dan pastinya ramai yang panas hati tu. Hadir dengan 2 warna, iaitu Titan Blue dan White Porsche. Sebelum ni, atas keluhan pengguna dan feedback daripada pengguna-pengguna yang gunakan jentera ni, yang ni guys, absorber belakang ni, suspension dia ditambah baik, yang lebih padu. Nama je pun dah Sporter, Sporter S kan. Ditambah pula dengan winglet ni, maknanya penampakan dia lagi sporty. Tambah winglet ni yang carbon look. Nice. Okey, kita tengok dari segi kemasan depan ni. Kalau korang perasan, okey, yang pertama side mirror ni. Ni datang dengan material alloy. Yang ni racing style yang terbaru side mirror dia. Dan kalau kau tengok di bahagian signal ni, nampak baru. Alright, hazard light dia. Dan lagi satu, windshield dia. Windshield nak kena on baru boleh function. Electric windshield. Alright. Dan lagi satu guys, TFT meter dia guys, 7 inci dan touch screen. Okay, korang tengok. Okay, setting, boleh check tayar kat sini. Okay, patah balik. ABS boleh switch on off. TCS boleh on off. Alright. Untuk pengetahuan korang, dashcam hadapan ni ditambah baik dengan high definition resolution. Tapi kan guys, aku suka betul lah dengan look dia ni kan, yang terbaru ni kan. Lagi nampak garang, terutamanya pada body ni, pada cover set dia ni, kombinasi dengan carbon look, lagi nampak garang guys, serius. Dan tepi ni dia tambah pula dengan grill untuk airflow, lagi padu lah, maknanya enjin lagi sejuk bila ada grill ni. Alright, ni kemasan tepi dia. Okey, sudah semestinya dia datang dengan inverted fork guys, atau senang kata USD fork lah, color gold. Dan fender depan ni guys, garang teruk. Apa ni, carbon look. Memang geram tengok kan. So untuk pengecasan, dia datang dengan Type A dan Type C. Yang ni ada 2. Okey, kita lihat sikit lah poket dia macam mana. Okey, alright. Ni ruang poket sebelah depan ni, dia ada tool kat sini. So dia punya button, tekan je, dia lah auto lock. Okey, sebelah sana pun sama juga, ada lagi satu.
Okay, kita tengok sikit ruangan bawah tempat duduk. Nah, besar gila kan. Okay, belakang ni boleh letak helmet, depan boleh letak helmet juga. Aku tak pasti berapa liter ni kan, tapi besar lah. Jadi mungkin korang yang belum pernah tahu pasal Moda Sporter S ni, jadi untuk spesifikasi enjin dia macam mana, korang tengok dulu video ni. Okey, jom kita tengok sikit apa yang ada pada Moda Sporter S 250 ni. Untuk bahagian enjin, Sporter S SK2 ni menggunakan enjin 244cc single cylinder 4 valve SOHC, lengkap dengan sistem penyejukan cecair dan Bosch EFI. Kuasa maksimum sekitar 24.8 horsepower pada 8,500 RPM, manakala torque maksimum 22.5 Nm pada 6,500 RPM. Kuasa tu disalurkan melalui transmisi CVT automatic. Jadi memang sesuai untuk kegunaan harian, tapi masih cukup bertenaga kalau nak layan highway. Dan satu lagi yang menarik, kapasiti tangki dia 13 liter. Jadi untuk skuter macam ni memang boleh tahan jauh sebelum kena singgah stesen minyak. Nampak macam santai, tapi bila pulas, Sporter S ni buat kita senyum. Jadi baik, itu saja perkongsian guys. Terima kasih korang yang menonton. Dan kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, comment and share. Dan kawan-kawan yang mana nak dapatkan jentera ni, korang boleh je pergi dekat ruangan komen, tengok macam mana korang nak cari. So sedia maklum kat situ Roger and Call. Alright, terima kasih korang menonton lagi sekali. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.